Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Iman binti Yusri dari SMK Sungai Bayur, daerah Larut Matang dan Selama. Saya amat sentuh dengan ayat ini. Allah tetap memberikan rezeki kepada hamba-hambanya meskipun mereka selalu berbuat maksiat dan melupakannya. Ini bermakna, walaupun kita selalu berbuat maksiat, cara beribadah dan melupakannya, Allah tetap memberikan kita kesempatan dan peluang untuk kita terus menjalani kehidupan dan berbalik kepadanya. Lantas, mengapa masih ada yang lalai dan alpa meskipun peluang sudah berada di depan mata? Kerana itu, saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang dapat mengubah perspektif kita tentang apa itu makna cinta sejati, iaitu buku Rumi, Filsuf Cinta Anatolia. Buku ini dikarang oleh Zaki Sapuat Al-Hafiz dan diterbitkan oleh The Patriots pada tahun 2023. Buku ini mempunyai 295 muka surat dan dijual pada harga RM33 Malaysia. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggali dan menyelami pemikiran falsafah cinta seorang tokoh sufi iaitu Jalaluddin Rumi. Ia bukan sahaja memperkenalkan Rumi sebagai seorang penyair cinta, malah memperkenalkan perjuangan kasih sayang, makna kehidupan dan malahan memahami cinta dari perspektif rohani yang mendalam. Sekarang, izinkan saya menerangkan biodata singkat Jalaluddin Rumi. Beliau merupakan anak kepada Sultan Ulama Bahauddin Walid dan Mumi Khatun. Beliau dilahirkan di kota Balkh dan keturunan beliau dikatakan bersambung nasab dengan sahabat terdekat baginda Rasulullah SAW iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini bermakna beliau memiliki darah seorang sahabat, ulama dan pahlawan Islam. Subhanallah. Setelah dirinya dewasa, beliau mula bertemu dengan guru-guru sekaligus sahabat-sahabatnya. Antaranya ialah Syekh Burhanuddin Tirmizi, Syams Tabrizi dan beberapa sahabat yang lain. Syams Tabrizi merupakan salah seorang yang banyak mengajar, memimpin dan menuntun beliau menusuri jalan makrifat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syams juga banyak mengajarkan beberapa pengajaran yang amat berharga. Salah satunya ialah bahawa penghormatan dan kemegahan yang engkau banggakan akan hilang sebaik saja engkau melakukan sebuah kecuaian atau bahkan hanya satu kesalahan. Dari situ saya belajar bahawa tiada apa yang abadi di dunia ini melainkan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Buku ini membawa pembaca ke dalam perjalanan hati dan jiwa di mana cinta bukan sekadar perasaan namun sebuah falsafah hidup. Rumi juga merupakan seorang penyair yang di mana dalam setiap kata dan bait puisinya menyembunyikan berjuta-juta rahsia cinta. Buku ini mengajak kita untuk merenung, mencinta dan kembali menemukan makna cinta sejati yang abadi, iaitu cinta kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini juga mengajak kita untuk menyelami erti cinta sebenar yang melampaui batas duniawi dan mampu membuka ruang renungan kepada pembaca. Selain itu, gaya penulisannya yang sederhana, mendalam namun menyentuh jiwa, kaya dengan emosi dan kehalusan makna, menjadikan buku ini sesuai untuk dibaca dalam kalangan remaja, dewasa dan bahkan bagi mereka yang ingin mengenal erti cinta sebenar serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah ibarat sebuah cahaya terang yang di mana jika kamu tanpanya, kamu akan berada dalam lautan kegelapan. Ia juga adalah ubat yang menyembuhkan, yang di mana jika kamu tanpanya, hati kamu akan menjadi sarang pelbagai penyakit. Ayat di atas benar-benar membuka minda saya tentang luasnya cinta dan pengampunan Allah kepada hamba-hambanya. Buku Rumi, Filsuf Cinta Anatolia, mengajarkan kita bahawa cinta ilahi merupakan asas kehidupan yang membawa kepada ketenangan jiwa dan makna hidup yang sebenar. Rumi juga menegaskan pentingnya transformasi diri melalui pencarian ilmu, pengalaman rohani dan kerendahan hati. Beliau juga menunjukkan bahawa seseorang mampu berubah menjadi insan yang lebih baik andai hatinya terbuka untuk menerima hidayah dan bimbingan. Dalam konteks masyarakat, Rumi menyeru kepada nilai toleransi, kasih sayang dan saling memahami tanpa mengira perbezaan. Beliau juga menegaskan bahawa masyarakat yang sejahtera terbentuk daripada peribadi yang seimbang antara ilmu zahir dan ilmu batin serta berpaksikan cinta sebagai bahasa universal. Maka dari itu,
Saya mensyorkan rakan-rakan untuk membaca buku ini agar kita semua dapat merasai kelembutan dan kehangatan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.